Memetik laporan dari My News Hub, pendedahan terbaru daripada dokumen yang klasifikasikan oleh agensi perisikan pusat CIA menunjukkan bahawa CIA mempunyai 2 pejabat medan di Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur dan Kuching, Sarawak. Ia adalah sebahagian daripada rangkaian pejabat medan perisikan CIA di 84 buah negara yang merangkumi 5 division. Menurut dokumen yang telah klasifikasikan itu, pejabat-pejabat ini adalah sebahagian daripada operasi perisikan CIA pada masa lalu. Walaupun butiran spesifik mengenai aktiviti mereka di Malaysia tidak didedahkan sepenuhnya, pendedahan ini menunjukkan betapa pentingnya Malaysia dari sudut strategik perisikan global. Dokumen-dokumen ini adalah sebahagian daripada ribuan fail yang dikaitkan dengan pembunuhan John F. Kennedy pada tahun 1963. Pada 17 Disember 2022, Amerika Syarikat mendedahkan 13,173 dokumen berkaitan kes tersebut. Namun, sebahagian maklumat masih dirahsiakan atas alasan keselamatan negara. Kemudian, pada 11 Februari 2025, Biro Penyiasatan Persekutuan FBI mendedahkan ribuan dokumen tambahan yang sebelum ini tidak pernah dikongsi dengan umum. Pendedahan ini memberi gambaran baharu tentang peranan Malaysia dalam jaringan perisikan global CIA. Walaupun Malaysia mungkin dilihat sebagai sebuah negara kecil di rantau Asia Tenggara, lokasi geografinya yang strategik menjadikannya titik penting untuk operasi perisikan terutama semasa era Perang Dingin. Pejabat di Kuala Lumpur sebagai ibu negara mungkin terlibat dalam operasi perisikan diplomatik dan politik, manakala pejabat di Kuching, Sarawak mungkin memainkan peranan dalam memantau aktiviti di Borneo, terutama semasa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1960-an. Walaupun banyak dokumen telah didedahkan, sebahagian maklumat masih disunting atau dirahsiakan. Ini termasuk butiran operasi khusus, nama-nama individu yang terlibat, dan sumber perisikan. Kerahsiaan ini mungkin untuk melindungi keselamatan negara atau individu yang masih hidup. Pendedahan ini telah menimbulkan persoalan di kalangan netizen di media sosial tentang hubungan diplomatik antara Malaysia dan Amerika Syarikat pada masa lalu. Adakah kerajaan Malaysia pada waktu itu menyedari kewujudan pejabat-pejabat ini? Dan jika diketahui, sejauh mana kerjasama yang berlaku? Penemuan ini juga dibuat susulan arahan eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump bagi mendedahkan semua fail berkaitan insiden tersebut.